Bandung, namanya tempat Kebun Kelapa. Okay, dan on the way kita jalan untuk pergi ke Pasar Baru. So sepatutnya kita boleh melalui boleh naik angkot lah. Okay, tapi sekarang saya jalan kaki untuk lihat-lihat. Okay, so tengok all those things, kedai-kedai yang berjual-jual ni lah. So agak murah, memang murah lah, bukan agak murah pun. Okay, dan macam-macam. So kita tengok ni ada kedai langsir. Okay, dan memang kat sini memang syok lah. So kita akan sambung lagi. Okay, dan jual bag, all the bag. Orang baru nak buka lah. Sekarang baru pukul 10.30 pagi. Jadi semuanya sedang orang buat kedai. Okay, dan kalau anda dapat lihat di depan sana ialah ada masjid lah, ialah Masjid Agung Bandung. So balik, okay, sini banyaklah gerobak-gerobak yang berjual-jualan. Contoh kat lorong ni, sampai belakang sana you tengok, jual macam-macam. Okay, so masjid ni memang kira masjid negeri untuk Bandung lah. Nanti kita akan balik lagi. So Bandung ni memang terkenal dengan pusat shopping lah. So kalau kita tengok memang macam-macam ada jual, daripada murah sampai mahal. So most of the wholesaler memang datang sini untuk ambil barang, especially kat Malaysia lah. Okay, diorang memang akan datang dan shopping jual kat sana. Memang murah, especially produk-produk kain dan baju-baju lah. So, when right Indonesia, tak tahu kenapa tapi most of people here memang duduk lepak dekat kawasan masjid ni lah. So, memang menarik. Okay, so kita tengok ni kubah dia. Tu dia. Okay, dia menggunakan rumput. Okay, rumput betul. It's very nice lah. Okay, pagi ada kelas agama sebenarnya kat sini. Okay, so boleh tengok gerbang kat sini. And going back to the masjid itself. So, sekarang saja nanti saya nak shopping. Hari kedua nanti saya nak balik. Jadi, setelah anda melihat lelaki unikan Kota Bandung, okay, jadi kita akan sambung lagi. Bye-bye.